Report ke JSPT pada petang ini adalah kerana daripada pihak JSPT kita akan membuat satu kenyataan media berkenaan dengan kejayaan pihak JSPT dalam operasi bersepadu tangani pemandu kenderaan perdagangan di bawah pengaruh dadah bersama pasukan sahabat iaitu JSJN dan juga AADK. PDRM melalui JSPT dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan juga Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK telah mempergiatkan operasi bersepadu bagi membentras pemandu kenderaan perdagangan yang memandu di bawah pengaruh dadah demi menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Sepanjang tempoh operasi antara April sehingga Jun, sebanyak 44 operasi bersepadu telah dilaksanakan melibatkan 627 orang petugas terdiri daripada 273 orang anggota JSPT, 31 anggota JSJN dan 323 orang pegawai AADK. Dalam operasi tersebut, 713 ujian saringan air kencing telah dilaksanakan dan 135 individu telah ditangkap, termasuk 121 orang pemandu lori dan juga 14 orang individu yang lain, sekaligus menunjukkan hampir 90% tangkapan melibatkan pemandu kenderaan perdagangan. Operasi ini bagi tujuan bagi memberi tumpuan kepada pemandu trailer, lori dan juga bas ekspres serta bas pekerja, malah bas sekolah pun kita terlibat, dan juga kenderaan yang membawa bahan-bahan bahaya turut melibatkan saringan dadah, semakan lesen vocational ataupun PSV ataupun GDL dan dokumen syarikat bagi memastikan hanya pemandu yang layak, kompeten dan bebas daripada pengaruh dadah dibenarkan berada di atas jalan raya. JSPT memandang serius penggunaan dadah dalam kalangan pemandu kenderaan perdagangan kerana ia boleh menjejaskan tumpuan, pertimbangan dan keupayaan mengawal kenderaan, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan maut yang melibatkan kehilangan nyawa dan kerugian besar kepada masyarakat serta negara. JSPT ingin mengingatkan kepada semua syarikat pengangkutan ataupun kenderaan perdagangan agar melaksanakan pemantauan berkala terhadap pemandu-pemandu mereka, termasuk saringan dadah dan pematuhan waktu pemanduan, serta tidak berkompromi terhadap mana-mana pekerja yang menyalahgunakan dadah. Amaran keras turut diberikan kepada semua pemandu kenderaan perdagangan bahawa PDRM akan terus memperhebatkan operasi bersepadu di seluruh negara. Mana-mana pemandu yang didapati memandu di bawah pengaruh dadah akan dikenakan tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Tiada kompromi akan diberikan kepada perbuatan tersebut, bukan saja membahayakan diri sendiri, malah mengancam nyawa penumpang serta pengguna jalan raya yang lain.